Ini sebuah kereta. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan jika bonet kereta depan ini menggunakan teknologi Miracle. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan projek kami yang bertajuk Origami Motion Tech, iaitu satu inovasi yang menggabungkan seni lipatan origami dengan teknologi automotif yang moden. Dalam projek ini, kami menggunakan Miracle, iaitu corak origami yang membolehkan permukaan melipat secara serentak dengan gerakan yang stabil dan efisien. Miracle bukan sekadar corak seni, tetapi satu prinsip kejuruteraan yang digunakan dalam pelbagai bidang, daripada panel satelit hingga struktur mekanikal. Kami membawa konsep ini ke dunia otomotif khususnya pada rekaan bonet kereta lipat. Corak Miracle terdiri daripada rombus yang berulang yang disusun dalam pola berselang arah. Setiap simpang rombus dihubungkan dengan engsel silinder kecil yang bertindak sebagai pivot lipatan. Apabila satu bahagian digerakkan, keseluruh permukaan melipat secara serentak untuk menghasilkan gerakan yang lancar dan harmoni. Dalam rekaan bonet kereta, Miracle boleh membolehkan permukaan bonet dibuka dan ditutup dengan gerakan beragam, menjimatkan ruang dan memberi kesan visual futuristik. Ia juga meningkatkan kecekapan struktur kerana lipatan serentak mengurangkan tekanan pada satu titik dan mengagihkan beban secara sekata. Reka bentuk ini diuji menggunakan perisian Tinkercad dan SimLab, di mana setiap engsel silinder disimulasikan untuk memastikan lipatan berlaku dengan sudut yang tepat. Hasilnya, bonet lipat ini bukan sahaja berfungsi secara mekanikal, tetapi juga menunjukkan bagaimana prinsip origami boleh diterjemahkan ke dalam teknologi yang sebenar. Kelebihan Miracle dalam rekaan bonet kereta ialah lipatan stabil kerana setiap bahagian bergerak serentak, rekaan futuristik dengan corak origami yang moden dan menarik serta penjimatan ruang kerana bonet boleh dilipat atas dengan mudah. Projek Origami Motion Tech membuktikan bahawa seni dan sains boleh bergabung untuk mencipta inovasi yang baharu. Inilah contoh bagaimana prinsip Miracle boleh digunakan dalam dunia otomotif dalam menghasilkan bonet kereta lipat yang inovatif dan praktikal. Origami bertemu teknologi Miracle, rekaan masa depan. Sekian, terima kasih.